Pelanggan mempunyai pendapatan bulanan RM30,000 tetapi gagal pinjaman RM200,000 hampir 1 tahun. Itulah antara kisah seram yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Tuan-tuan, ada seorang pelanggan menghubungi kami di dalam talian mengatakan yang beliau rungsing mengapakah pinjamannya setelah hampir 1 tahun di mana-mana bank telah pun gagal sedangkan beliau mempunyai pendapatan yang baik sekitar RM30,000. Logiknya tuan-tuan, untuk mereka yang berpendapatan RM30,000 sebulan tidak akan ada masalah untuk membuat pinjaman peribadi sehingga jutaan ringgit. Tetapi pelanggan ini hanya mahukan pinjaman RM200,000 dan beliau tertanya-tanya kenapa kebanyakan bank yang telah pun beliau pergi tidak meluluskan pinjamannya. Atas nasihat kami, pelanggan ini telah pun mendapatkan khidmat nasihat kami berserta dengan laporan pelapor kreditnya. Dan akhirnya apabila membuat semakan laporan pelapor kredit menunjukkan yang pelanggan ini mempunyai pending approval selama hampir 2 tahun di sebuah bank, tuan-tuan. Ini adalah kesilapan banker lama yang mana beliau tidak mengeluarkan nama pelanggan ini dalam status pending approval hampir 2 tahun. Dan atas nasihat saya, beliau telah pun pergi ke bank yang pernah beliau apply hampir 2 tahun lalu dan banker tersebut telah pun berjanji untuk mengeluarkan namanya dalam rekod pending approval dalam masa terdekat. Sebab itu tuan-tuan, kami di MyLoan mencadangkan rakyat Malaysia untuk membuat semakan laporan pelapor kredit sekurangnya setahun sekali supaya anda tahu di manakah kedudukan kewangan anda dan sekiranya ada sebarang permasalahan di dalam rekod pelapor kredit anda. Dapatkan khidmat nasihat berserta dengan laporan pelapor kredit di MyLoan dan seperti biasa, dengan MyLoan pinjaman anda menjadi lebih mudah.